Ustaz Hamzah yang kami kasihi, hari ini dengan hati yang berat kami mengucapkan selamat tinggal. Bukan kerana ingin berpisah, tetapi kerana setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Anak-anakku sekalian, hari ini bukanlah hari perpisahan, tetapi ia merupakan permulaan perjalanan baru untuk kalian dan juga untuk diri saya ini. Ilmu yang telah kita pelajari bersama bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Saya percaya di antara kalian ada akan menjadi pemimpin hebat, ada akan menjadi ilmuwan yang terkenal, dan juga akan menjadi pendidik. Dan ada insan-insan yang lebih hebat daripada itu. InsyaAllah dia akan mengubah kehidupan dunia dengan kebaikan. Terima kasih atas setiap didikan, kesabaran dan dorongan yang Ustaz Hamzah berikan. Tanpa Ustaz, kami bukanlah siapa-siapa. Ingatlah wahai anak-anakku sekalian, kejayaan bukan sekadar kepintaran, tetapi tentang kejujuran, kesungguhan dan keberanian untuk terus belajar dan berusaha. Anak-anakku sekalian, jadilah insan yang beradab sebelum menjadi insan yang berilmu. Saya mungkin pergi, tetapi doa dan harapan saya akan terus bersama anak-anakku kalian. Teruslah melangkah, teruslah melangkah, teruslah melangkah, kerana perjalanan kalian masih panjang. Selamat maju jaya. Ustaz Hamzah seorang sahabat yang bukan sahaja cekap dalam tugas, malah sangat ikhlas dalam persahabatan. Dedikasi dan komitmenmu selama ini bukan sahaja menjadi inspirasi kepada kami, tetapi juga telah meninggalkan kesan mendalam kepada semua yang pernah bekerjasama denganmu. Dalam senang dan susah, kau sentiasa hadir dengan senyuman, dengan semangat untuk membantu, dan dengan hati yang ikhlas. Pribadianmu yang tenang dan tabah telah mengajar kami erti kesabaran, ketulusan dan kerja berpasukan. Semoga persaraan ini menjadi permulaan kepada bab baharu yang lebih indah dan bermakna. Selamat bersara sahabat kami. Terima kasih atas segalanya. Selamat maju jaya, Ustaz Hamzah yang tercinta. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbananmu. Kami tidak akan pernah melupakanmu.
di